Sebanyak 90 laporan polis diterima melibatkan pelbagai kesalahan sepanjang tempoh berkempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 bermula Sabtu lalu sehingga malam tadi. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, daripada jumlah tersebut, sebanyak 25 kertas siasatan dibuka yang kebanyakannya adalah kesalahan kecil. Beliau percaya tidak akan timbul keresahan maupun ketegangan di antara pengundi dan juga semua petugas-petugas dalam pilihan raya kali ini. Kebanyakan laporan membabitkan kes khianat di mana terdapat beberapa individu tertentu sedang disiasat membabitkan tindakan mencabut atau cubaan merosakkan bendera dan juga beberapa perkara berkaitan. Katanya kesalahan tersebut tidak melibatkan calon atau pemimpin politik serta pihaknya masa menyiasat individu tidak bertanggungjawab terbabit. Muhammad Khalid memberitahu seramai 5,600 anggota dan pegawai polis dari luar negeri datang membantu menjadikan semua yang bertugas keseluruhan berjumlah 14,000. Ia bagi memastikan keamanan dan kelancaran di pusat mengundi termasuk di semua aliran trafik terbabit. Jelasnya beliau melihat semua berjalan dengan baik dan lancar. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar semasa meninjau proses pengundian di pusat mengundi di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Molek, Johor Bahru hari ini. Turut hadir Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDN-KA Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri dan Ketua Polis Johor, Datuk Abdul Rahman Arsad. PRN Johor dilaporkan mempunyai lebih 2.7 juta pemilih dengan 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,849 saluran. Proses mengundi hari ini bermula pada pukul 8 pagi, manakala kebanyakan pusat mengundi tutup pada pukul 5 petang.